Zac, the King of Swamp. Hero ni underrated atau memang dah tak relevan dalam Mobile Legends? Dalam ML, Zac ni mesh yang bagi aku sangat-sangat best. Sebab apa? Dia mesh yang main summon, dia tak lawan direct, dia hanya kontrol keadaan. Skill 1, Zac Nightmare Respawn. Kau letak aja, dia ni dah macam turret, auto tembak kalau ada musuh berdekatan dengan korang. Ini dikira sebagai main damage source Zac kalau kena dengan position betul. Confirm sakit. Dia tembak lurus, range jauh, best kalau untuk poke musuh atau clear minion secara cepat. Kalau korang rasa konten ni best, aku nak test korang sikit, dapat tak capai 1k like? Dan kalau korang rasa video ni membantu korang, aku minta korang untuk subscribe channel aku untuk aku buat lagi video-video tentang Mobile Legends. Subscribe to free bosku. Ok, jom sambung video. Skill 3, Ultimate Stun Area. Ini korang kena dengar betul-betul. Ini memang padu mat. Ultimate Zac yang ketiga ni, dia boleh lock musuh, lepas tu boleh terus combo dengan spawn plus laser yang korang boleh ubah kedudukannya dalam satu masa. Aku nak bagi korang tips sikit. Untuk combo Zac sangat-sangat simple. Stun dulu, letak spawn, spam terus laser. Kalau jadi, memang burst dari jauh je dan korang boleh ubah kedudukan korang punya spawn tu pergi ke depan ataupun ke belakang dalam satu masa. Team fight jadi lebih kuat sebab musuh susah nak masuk ke area kita. Tapi jujur aku cakap, Zac ni slow, tak ada dash langsung. Assassin macam Link ataupun Hayabusa datang, terus bye-bye. Confirm kau tak sempat nak react satu apa pun. So sebab tu ke orang kata Zac underrated? Sebab bila pro yang guna nampak OP gila, tapi bila positioning salah terus nampak useless. So apa pendapat korang? Korang rasa Zac ni masih worth pick ataupun tak pada sekarang ni? Cuba komen.